mi sotong hok seko-seko tu dia ada antara 15 hingga 20. Kalau Dabung ni. sabar dabung nak cari gapo lah ni? Ni, mi sotong jebok Abela. Sotong dia Abela. Banyak kan ni? Boleh cari sini dah di kedai ada kafe. Saya bila lalu dah gaya rumah Kak Ji. Karipak tepi kubur ni. Lepas tu dia suruh makan kat kedai Adam Cafe ni makan mi sotong jebok. Tapi lah ni ada kedai baru. Ada kedai baru. Tahu dah kalau kasih kedai baru kat Ji hak mana besok gitu? Tak jual depan rumah lah. Dah. Kedai tepi jalan je ha. Dua ketiga nak ni. Macam mana kain? Buat mi sotong hari ni Kak Bella. Mi sotong. Mi sotong. Biasanya, Tapi biasa soto kita tu pakai soto seko-seko hari ni. Tapi hari ni baru buka jadi tak ada. Kita pakai soto potong lah. Tapi fresh lah maknanya. Maknanya tak apalah berbajet sikit apa. Beres. Dia sekali orang cari mi udang di dapur. Mi udang, mi soto pun ada tapi sotong lah. lo ni memang ikan bakar tu paling laku lah sininya. Ikan bakar, ikan steam semua ada. Apa nak masak, kita bakar dia matar eh. Yo mi sotong ni dia suah macam tom yum ke kena? Dah. Lebih kurang mi kuah gitulah tapi ni dia mega kuah ping-ping. Moga mari ngejuk tegak. Ni jelah adanya hari ni. Nampak masak tegak. Telur. Masuk telur. Mana-mana mari dabung tu boleh lah. Nak makan puas-puas makan mi udang boleh makan mi sotong. Sotong je. Letak dah. Bismillah. Kalau sotong jebok gini apa ya? Biasa duk jual kalau mi sotong hok seko-seko tu dia ada antara 15 hingga 20. Tapi ni muka kita potong-potong jebok gini. Dalam 20 ya gitu je lah. Lepas tu mari kita nak hias sikit. Okey, siap. Mi sotong dabung. Mi soto Adam Cafe. Nasi ulek untuk ni lah untuk satu orang makan. Dalam tali siap-siap dah. 15 ya satu set. Nanti saya akan buat tubik pani. Nak gimana? Terang muka dia bukan pro ni. Jom dia. Bukan perlu. Beres, siap. Boleh Abela rasa. Boleh rasa dah. Haji. Okey Abela, Kak Ji nak tunjuk ni store lagi Abela. Mari dabung kedai ada kafe. Boleh cuba ni Abela. Ikan kasih. Ikan kasih buat tahu orang kampung ni lah Abela. Memang sedap ikan kasih dia. Berapa ya kotak? Rasanya Kak Aning jual 10 ya kot. Kak Ji pun tak pasti. Ikan tu Kak Ji tak tahulah nama gapo. Tapi anak ikan sungai Abela. Dah kafe lah nasi ulek untuk satu orang makan. Menarik deh tengok. Ni dengan sup kosong. Ada sup kosong, boleh celur, boleh mentah, budu, sambal belacan, nyakuk. ikan goreng, telur rebus. Tak juga petang. Ini tak ada petang. Tengok musim lah kalau ada. Okey, lah ni saya bersama Kak Haji nak makan makanan baru dia ada di Adam Cafe. Saya order Maggi udang, Maggi sotong. Maggi sotong. Kak Haji Bukan order Maggi. Mi. Mi kuning sotong. Kak Haji. Kak Haji nasi ulek. Menu terbaru kedai ada kafe nak terang lah. 15 ya dia. 15 ya sosek ni. Dia nak macam kungfu gitulah. Dia masing-masing. Bukan manis Dia masing. Dia rasa macam rasa sotong rasa macam budu-budu sikit. Dia gini lah rasa ni ke. Kalau nak sedap dia kena combine rasa tu. Taklah rasa masing sangat ke. Dia kena ada benar. Dia kata tak rasa manis sangat tak sedap juga. Biasalah makan ni ke memang orang letak gula. Tapi tak manis letih. Tapi bukan manis macam kita makan pengak ke gizzard gitu dak. Sotong jebok Pukul 5. Kena pukul 5. Baru sedap. Dia macam mi Bandung. Macam mi Highland atau rasa sotong dia tu kuat. Sotong jebok. Saya lagi suka Maggi sotong daripada Maggi udang. Saya tak boleh makan udang. Jadi mana mari dabung kau sah udang belakang kan. Sini ada sotong. Boleh terasa sotong pula. Aja nak terasuk dia dulu. Besok ni dia kena masak kan? Memang sedap. Okey, nasi ulek gini lah. Dengan tangan lah. Kita rasa, besok dia kita rasa dah. Garing. Dia garing, kita ambil ikan, panjang. Celur deh, ulek ni dia celur. Kecuali ni lah, tak celur. Ambil budu. Siapa suka menu ni, bolehlah mari sini. Macam rasa macam duk kapung boleh lah. Telur dengan budu memang jadi. Bubuh telur dalam budu. Dia kena kenyek telur kuning tu dalam budu. Lepas tu makan. Dia itulah antara menu yang bila makan di dabung selepas raya dia. Di Adam Cafe. Jadi siapa-siapa nak mari makan mari lah Adam Cafe. Biasanya cuti hari Rabu deh. Cuti hari apa? Ada cuti ke dah? Hari Rabu. Antara Selasa Rabu kita. Ya cuti tak tentu. Jadi nak confirm telefon je nombor dia. Tanya buka wadah baru mari. Tapi oleh sahur kali ikan bakar dia lah. Ikan bakar dengan steam 5 asam boy. Asam boy tu. Saya memang ajak dulu saya makan. Boleh mari sini. Nasi ulek. Jadi dabung lepas raya ni mari sini. Dah Adam Cafe.
di Lawang. Sebab kena dengan selera. Kena dengan selera. Kena selera sebenarnya. so lagi kita kalau kita suka tu dia, kita mari sama. Begitu ya, betul. Ya ada Betul juga kan? sedap tapi tu tak mesra. Betul ke? Kadang-kadang masak, tak suka juga cerita dia. Betul. Betul dengan mau ke masa cetuk. Betul. Dia juga. Ada belana gitu. Bila masak itu kau makan ni lah masak dia tu hilang manis. Hak tu hak penting, makanan sedap nombor satu ke. Tuai kedai tu. Senyum lah ke. Kena friendly. Orang mari betul. Lepas ni Abel lah buat konten train to Dabun 2026 bersama Kak Haji. Nantikan konten boleh dah. Banyak lagi konten. Kita cari benda-benda baru. Orang tak pernah pergi di Dabung. Siap lah. Sedap sok dia. Lagi makan sikit ni. Apa saya makan sikit.